jalan seksa saraf kaki kebas sebab gula tinggi, Aiman akhirnya jumpa satu kulit kayu unik yang turunkan gula dia tak sampai 2 minggu. Lepas telan kulit kayu tu, bukan takat saraf kaki tak kebas, Aiman rasa satu badan bertenaga sampai boleh naik tangga rumah flat 10 tingkat turun naik tanpa rasa sakit. Paling best sejak saraf kaki Aiman dah tak kebas. Bini Aiman mengandung 2 kali dalam setahun. Wah, barang baik ni. Dulu Aiman jenis jaga makan, minum air kosong banyak, jalan setiap petang. Tapi bila bangun tidur, jari dia rasa keras dan rasa semut-semut. Lepas tu bila malam, tapak kaki mula mencucuk, rasa panas dan kadang-kadang tak rasa kaki. Dia dah cuba macam-macam. Urut, minyak panas, krim panas. Tapi lepas beberapa jam, kebas tu datang balik. Sampai satu tahap, dia rasa takut kalau makin teruk, nanti tak boleh jalan. Aiman mula kaji dan dapati darah tak sampai ke hujung jari, saraf dihimpit radang dan tisu makin lemah sebab gula tinggi lama sangat. Bila dibiarkan, kebas jadi kerap, kaki jadi berat nak melangkah dan risiko luka lambat sembuh makin tinggi. Sebab tu ramai yang ada gula tinggi rasa. Tapak kaki panas. Kaki kebas bila lama berdiri, jari rasa mencucuk macam kena arus halus. Akhirnya Aiman jumpa kapsul aman, rumusan herba termasuk akal lagi yang memang dah dikaji oleh Profesor Azmah Saad dari UPM. Kapsul aman ni tak pedas, tak panas dan diproses tanpa pewarna dan tanpa filler. Fungsi dia simple tapi padu. Bantu jaga aliran darah jadi lebih lancar. Sokong tindak balas badan terhadap gula tinggi. Bantu kurangkan rasa kebas mencucuk. Kuatkan balik tenaga saraf hujung jari. Dia start amal 2 kapsul sehari. Lepas makan pagi dan malam, Aiman ambil 3 botol terus sebab dia nak konsisten makan supaya nampak perubahan yang stabil. Hari ketiga, jari dah kurang keras waktu bangun pagi. Hari kelima, tapak kaki dah kurang rasa mencucuk bila malam. Lepas 2 minggu, kebas makin jarang, kaki makin ringan dan badan rasa bertenaga. Yang paling best, dia semakin perform. Kalau korang tengah hadap kebas menyucuk, jangan tunggu sampai saraf rosak kekal. Nanti tak boleh gerak lagi susah. Try kapsul aman 2 biji sehari. Ambil 3 botol terus untuk kesan lebih stabil. Herba pekat, lebih berkualiti. Klik beg kuning sekarang.